Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan penulisan semula cerita rakyat di mana saya memilih cerita rakyat legenda Mahsuri. Hal ini kerana ia terkenal dan mempunyai konflik yang menarik. Dalam video ini saya akan menerangkan cerita asal dan bagaimana saya mengolah cerita ini menggunakan struktur naratif 5 babak. Cerita asalnya, Mahsuri ini seorang gadis yang cantik yang tinggal di Pulau Langkawi. Dia berkahwin dengan seorang pahlawan yang bernama Wan Darus. Ketika suaminya pergi berperang, Mahsuri ini menjadi mangsa di hati ibu mertuanya, di mana Mahsuri ini difitnah berlaku curang dengan seorang lelaki yang bernama Deraman. Oleh itu, ibu mertuanya ini mula mengasuh bapa mertuanya untuk memberi hukuman mati kepada Mahsuri. Oleh itu, Mahsuri ini diberi hukuman mati tanpa bukti dan Mahsuri menyatakan, jika saya bersalah maka keluarlah darah merah, tetapi jika saya tidak bersalah maka keluarlah darah putih daripada tubuh badan saya. Dan yang menanggung akibatnya ialah Pulau Langkawi yang akan ditimpa malapetaka selama 7 keturunan. Dan selepas daripada itu, Langkawi dilanda kemiskinan dan peperangan. Dan ini dibuktikan bahawa Mahsuri tidak bersalah dalam hal ini. Oleh itu, sumpahan Mahsuri ini telah menjadi legenda. Okey, untuk jalan cerita saya mengolah cerita ini menggunakan struktur 5 babak, di mana babak pertama iaitu exposure. Saya memperkenalkan Mahsuri ini sebagai seorang wartawan yang berani untuk menegakkan kebenaran. Dan bahagian kedua ialah rising action, di mana Mahsuri ini menjumpai satu rahsia yang melibatkan tokoh berpengaruh di pulau itu dan Mahsuri ini ingin mendedahkan rahsia tersebut. Klimaks dia di mana Mahsuri ini difitnah menerima sogokan daripada pihak lawan tokoh berpengaruh itu dan Mahsuri ini terpaksa membuat pembicaraan secara umum. Dan oleh tekanan di keseliling, Mahsuri ini mengatakan kata-kata keramat di mana Pulau Langkawi ini yang akan menerima akibatnya. Oleh itu, langkah keempat, Mahsuri ini menghilangkan diri dan Langkawi dilanda musibah seperti kemerosotan ekonomi, projek-projek besar itu terbengkalai, lepas tu sektor pelancongan itu hancur dan babak yang kelima di mana resolution, kebenaran itu terbongkar tetapi Mahsuri itu tetap tak balik dan Langkawi ini kembali pulih selepas 7 tahun mengalami musibah tersebut. Oleh itu, saya ini telah mengubah latar cerita daripada zaman tradisional kepada zaman moden, menambahkan sedikit sebanyak elemen pembicaraan awal, menukar pengakhiran akhir supaya Mahsuri ini tidak mati tetapi menghilang. Tujuan saya ialah untuk menunjukkan bagaimana cerita tradisional ini boleh diadaptasi ke konteks semasa dengan mengekalkan pengajaran asal. Sekian, terima kasih.